kamu boleh pergi ke Singapura terus. Hello again, good afternoon dan selamat petang. Sekarang ni kita berada di area sekitar Bandar Utama. Jadi sebelum saya bawa kamu untuk melihat progres terkini tren LRT3 Malaysia yang terbaru, saya akan tunjukkan kepada kamu di sekitar area Bandar Utama ini, everyone. So inilah dia, everyone, infrastruktur yang sedia ada yang terdapat di area sekitar sini. Selain ada stesen MRT, di sini pun ada banyak bangunan building, office, dan juga ada hotel. Dan saya boleh rasakan, kamu mesti ingat bangunan legend yang terdapat di hadapan kita sebentar tadi, everyone. Dan inilah dia laluan perjalanan kaki yang sangat cantik yang terdapat di area sekitar sini. Jadi selain kamu boleh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam train, di sini pun ada perkhidmatan bus lah, everyone. Masih ramai di antara kamu yang masih tidak tahu, di Bandar Utama ini sebenarnya kamu boleh naik bus untuk ke Singapura, everyone. Sebab mungkin sebelum ini ramai traveler yang mahu travel daripada Kuala Lumpur untuk ke Singapura. Biasanya orang akan naik bus daripada Kuala Lumpur lah. Tapi mungkin kalau penduduk tempatan di sekitar Bandar Utama ni, mungkin orang sudah tahu. Tapi kalau yang belum pernah datang ke sini, mesti tidak tahu ada bus yang mereka boleh naiki untuk ke Singapura terus. So inilah dia, everyone, salah satu bangunan hotel yang saya tunjukkan kepada kamu di awal video tadi. Nama hotel dia adalah Wall Hotel. Dan yang di sebelah tu adalah One Power House. Jadi mana-mana kamu yang first time ternampak video di channel saya ini, biasanya saya selalu active traveling untuk melihat pembangunan-pembangunan yang terdapat di Malaysia lah. Jadi sambil-sambil, everyone, kita melihat progres LRT3 Malaysia Station yang terdapat di area sini. Jom kita explore area one of the most luxurious places yang terdapat di Malaysia. Dia punya vibes ni betul-betul lain macam, everyone. Dia punya bandar memang terancang. Dan di sini, everyone, ada banyak hotel yang mewah. So ini adalah laluan untuk ke MRT Station Bandar Utama. Jadi untuk ke LRT3 Station Bandar Utama tu kena jalan kaki sedikit sajalah, everyone. Jadi yang ni masih kita berada di area sekitar hotel. Di sini ada restoran tersembunyi. Dan daripada sini, everyone, kita boleh nampak terus stesen Bandar Utama MRT. Sekarang, everyone, kita berada di area kawasan sekitar parking. One of the largest mall in Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu One Utama. Jadi One Utama ni merupakan salah satu hotspot pelancong. Bukan sahaja untuk orang Malaysia yang duduk di tengah-tengah Kuala Lumpur, tetapi orang luar negara pun suka. Sebab sini ada shopping mall, taman, and then ada hotel. Tapi everyone, bila kita fikirkan balik, bila LRT3 sudah completely connect ke One Utama, bagi saya yang ini bukan setakat dapat membantu orang KL untuk traveling around, melawat
kawasan Shah Alam dan Klang Selangor, dan mungkin akan dapat boost lagi tourism industries hampir keseluruhan area Lembah Klang. Jadi di sini ni everyone ada strict sedikit. Di motosikal tidak dibenarkan untuk menggunakan laluan pejalan kaki yang terdapat di area sekitar Wan Utama ni lah everyone. Jadi mana-mana kamu yang mahu menaiki bas MRT feeder, yang ni merupakan salah satu perhentian bas yang terdapat di area sinilah. Selain melawat tempat-tempat yang menarik, turis atau pelancong-pelancong yang berasal daripada luar negara yang datang ke Malaysia biasanya akan cari mall besar, tempat makan, kawasan yang bersih dan senang untuk akses. Jadi bagi saya, kalau dia punya connection tu sangat mudah, saya boleh rasakan mereka pasti akan kembali untuk melawat Malaysia. So everyone, inilah dia bus express yang terdapat di Malaysia. Jadi biasanya pengangkutan bus express tu, pengunjung-pengunjung yang datang di Malaysia ni, mereka sering gunakan perkhidmatan tersebut untuk travelling around di luar kawasan KL, contohnya mahu ke negeri-negeri yang lain lah. Bagi saya everyone, perubahan kawasan ini memang sangat besar. Bila kamu datang sendiri, jalan kaki sendiri, dan kamu boleh nampak di area sini Malaysia sudah semakin maju dan bukan lagi kategori third world country macam orang daripada luar negara selalu sangkakan. Dan mega-mega projek macam LRT 3, MRT 2, MRT 3 yang akan datang, dan ECRL, RTS Link Singapore, Malaysia di Johor, semua ini akan buat Malaysia standing strong dekat mata dunia. So finally everyone, kita pun sudah berada di area sekitar tempat untuk naik bus daripada bandar utama untuk ke Singapore everyone. Jadi penduduk-penduduk yang berasal daripada Selangor, contohnya Shah Alam dan Klang, in the future kalau mereka mahu ke Singapore terus, mereka boleh menggunakan LRT 3 Malaysia dan turun di stesen bandar utama, dan daripada shopping mall Wan Utama kamu boleh pergi ke Singapura terus daripada Malaysia. Jadi sebentar tadi kamu pun sudah nampak everyone, begitu ramai pengunjung di dalam shopping mall Wan Utama sehingga kini. Jadi bagi saya, dengan adanya laluan terbaru LRT 3 Shah Alam Line yang terdapat di Malaysia ini, saya boleh rasakan perkhidmatan pengangkutan awam tersebut mampu menggerakkan lebih ramai pengguna public transportation daripada bandar utama ke Kuala Lumpur sehinggalah ke Klang Selangor. Seperti yang kamu boleh nampak sendiri everyone, daripada bandar utama mereka boleh pergi ke stesen LRT 3 terus dan boleh travelling around melawat kawasan-kawasan lain yang terdapat di Klang Valley ini.